to Johor. Kita punya tour leader kita alias dia orang lokal, orang Johor. Ini kampung dia pun, Mersing kampung dia. Nice lah. Macam teringat dekat Teluk Batik dulu. Tanjung Resang. Kita nak ke mana? Nak ke Tanjung Penyabung, yang tempat viral, view yang viral tu. Tengok lah. Ni pun cantik lah, pantai ni cantik. Nice dekat jalan sini. Yeay. Yes. Kalau panas ni ada kipas. 2 biji kipas. Ni lapar sangat dah tu. Baik, kita dah sampai dekat Tanjung Penyabung. Tanjung Penyabung di daerah Mersing. Very nice. Oh, tu simpan kereta. Harta Lanun. Aku boleh tutup IKK kalau dapat harta dah. Kayu lah. Beli pulau tu. Tempat simpan harta. Boleh beli ke pulau tu? Oh, ini Sultan Johor tu lah. Oh. Sultan Johor lah. Kaya sangat kau nak beli. Tapi Halia cakap dia atas karun. Dia tak bagi. Dia bagi ni. Tutup aku IKK. Tak payah menyaga. Lipat rumah. Tak seli 2-3 biji kan? Orang tengok situ kan? Biarkan dia orang. Kita tengok dia. Tu. Awan tebal ni, kalau tak tebal nampak lah matahari ni. Sini apa nama? Tanjung Penyabung. Ni Tanjung Penyabung. Tanjung Nama spesifik dia Pantai Pasir Lanun. Pantai Pasir Lanun, Tanjung Penyabung. Sana tu itu Gunung Daik. Gunung Daik, Tioman. Betul lah kan? Gunung Daik bukan dekat sini ke? Gunung
entah aku tak tahu. Gunung Daik kat sana kat Riau. Riau Belah Hindun sana. boleh Indon. Sumatera. Tak aku tengok cerita Gayung tu. Kat Riau lah sana. Ha. Itu Oman. Oman. Tu yang orang kata. Tak payah kita sini je. Sini turun sini. Aku tu pun risau nak keluar tu sebab gravel tu. Banyak kali dah tengok orang jatuh kat gravel, tanah-tanah. Tu aku tolak. Kau dah nak atas jalan. Nice view, nice view. Dia pasal baru lepas itu lagi air pasang besar. Tu pantai dia banyak sampah naik tu. Oh. Air papan tadi kan yang Ha. kita tu. Tapi cantik ke? Tapi cuma banyak pokok tumbang aku tengok tadi. Rumput apa semua botol-botol. Baru je baru. Dalam minggu ni rasa. Fenomena pasang besar. ATV tenggelam. ATV? Oh. ATV tu ngam-ngam ni lupa kan. Tu orang tak boleh nak ni ke apa.